Hey geng, hari ni aku nak cerita pasal satu motor yang bagi aku sangat zalim kepada brand-brand lain. Firstly, ini adalah QJ Motor SVT 650X guys. Kenapa aku cakap dia sangat zalim? Sebab dengan features dia, dengan dia punya fully accessory, diorang boleh tanduskan income budak-budak Japan punya motor tau. Kalau secara kasarnya, kalau kita tengok dekat sini kan, korang boleh tahu dah motor ni bukan motor murah-murah tau. Dengan Brembo-nya, dengan upside down fork-nya, dengan crash bar-nya, dengan side fork, top box, handle guard-nya. Ini bukan motor murah-murah. Tapi QJ Motor ni buat kerja gila. Dia jual motor ni harga RM35,000. Korang kalau beli Japanese brand, korang tak dapat semua ni. Box tak dapat, crash bar tak dapat, Brembo tak dapat, windshield adjustable tak dapat, handle guard pun belum tentu, ada yang bagi, ada yang tak. Macam dengan penyandar bagai semua kan. Tapi diorang boleh bagi korang RM35,000 dapat motor yang full aksesori jajan. Belly pan pun siap pasang guys, belly pan. Apa ni? Apa sudah jadi? Ni dah terlalu murah. Dan dikatakan ura-uranya dia pakai enjin V-Strom. CC dia adalah 645cc guys. Atau 45cc, horsepower dia 75, Newton-meter torque dia 65. Top speed anggaran lebih kurang 200-210 km. Bayanglah motor macam ni dengan harga RM35,000. Apa yang ni? Kenapa korang lepaskan peluang yang macam ni? Cepat-cepat PM sekarang guys, sementara stok dia masih ada.